Kena you dah tahu Mon 1 is that, Mon 2 is that. Memang ada dua je kan. Tak ada monitor lain dah kan. Lain dah matrix tak silap Okay, so kita nak hantar Mon 1 dengan Mon 2. You punya concern ada performer dekat bawah, you nak pakai output tu kan. You boleh set mix ni, nanti you patch dan T3, and then you boleh guna output sana, output number 3 you cucuk kat speaker bawah. Itu kalau nak tambah monitor. Okay. Untuk band nanti. Now how to send? Ada few ways. You masuk, sekarang kita nak hantar mic 2, you tekan send on fader. Oh, send fader. Okay, bila you hantar send on fader, dia akan determine you nak hantar ke mana. Pilih mana lah. So now we want to send to Mon 1 or Mon 2. Tengok, careful So, one advice is sebab ni motorized, bila you guys operate jangan ada dua orang nak try macam ni lah. So sebab dia motorized So bila you send, say send on fader, dia akan naik apa sekarang dekat Mon 1 apa yang kita dah hantar, channel 5 and channel 6, which is tak ada apa pun, tak ada kaitan lah. Jadi kita nak press juga. So tak nak turun, you nak hantar, satu, dua. you naik. Kejap kita mute dulu lah. Okay, you tekan send on fader. You nak hantar apa? Naik dua. Naik. Itu satu. Berapa banyak loudness you nak hantar? Kosong je kan. Okay. Standard kosong. Bila you click on send on fader, dia akan ada display ni tau. And then you punya select button semua akan highlighted. So bila you operate board, you kena make sure you dekat mode apa. Okay. Right now you in the input page mode. Bila you tekan send on fader, dia akan blink. So at times you kena be aware lah apa you tengah buat ni. So now you send to 2, supposed to come out dekat Mon tu. Alright, so get out of send on fader mode. Send on fader ni maknanya dia hantar ke fader mana. So okay, now is the input page. Kita pergi ke output page. My recommendation, always slowly. Cuba cakap. Check. Cuba suara satu dah check. Ya, Mon 1. Kita tak hantar ke Mon 2. Cakap. Tadi kita Check. Cuba suara 1, 2, 3. Check. 1, 2, check. Mon 1. So you try hantar ke Mon 2. Monitor 2. Send on fader. Select mic dulu. Kan, pilih. Select mic dulu. Select ni kat sini. Nah, Now, bila sekarang you are at the output page. Oh, ni kena keluar dulu. Kena pergi. So okay, you press in. Pilih. So now bila input, dekat display ni dia tunjuk tau you dekat channel mana. So Sekarang lah. ya, so you know you are selecting channel 2. Where to send, you boleh. Alright. Kita baru hantar Mon 1, so you nak hantar ke Mon 2. Tolak itu, keluar balik. Sini. Yep. Keluar balik, di cut out kan. Yep. Cut out. Ni saya seluar. Check. Masuk. Check. Masuk. Input you. Check. Input dah ni. Sorry. Check. Naik hantar send on fader slow kot tadi. Okey kot. Balik. Q ni. Q lah. Sebab hang dalam pitch out. Kena masuk in dulu. Okey. Tu atas lagi dulu. Send okey. Okey ha. Ni up lagi sikit. Dia up lagi. Lagi kosong. 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 Check. Okey, pergi kat Dia ada kosong, masuk output. Q tu keluar. Tolak dia pelan-pelan naik sambil cakap. Tak, Ni, pedal dia tolak naik. Tolak slow. Cakap. Check.
check. Ada. Check, check. Ada. Ada dah. Ada dah. Dah ada. Check. Check. Cuba suara 1 2 check. Hey, check. Check. So actually you punya understanding pun dah berseramuk ni. Ya, betul. Betul. Sebab sekarang you punya send on fader you dekat out tau. So you nak check, you kena keluar ni. Kena cuba. Alright. Sekarang kita dekat output. So sekarang tak ada send on fader punya view So you naik. Check, 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 check. I just want to make sure bila you nak hantar, you pergi dekat page input, you nak hantar apa, baru you tekan send on fader. Alright, you tekan send on fader, you choose output mana you nak masuk. Alright. Bila you dekat output send on fader punya mode, make sure you keluar dari ni. Lepas tu Alright. keluar. Baru you check output mode. Sebab output mode ni level you hantar berapa banyak out. Dia terus. Bila you dekat send on fader, berapa banyak signal yang input dia masuk tu, you nak hantar ke output tu berapa banyak. Kena sini dulu lah maksudnya. Kalau nak level hantar berapa banyak. Ya. Sebab why I nak stress benda ni, dia kira macam mix jugalah. So let's say ada dua Check. orang tengah bercakap. Tapi monitor tu takkan you nak feed dia sebelah Betul. punya vokal lebih kuat. Dia nak dengar diri dia lebih kuat kan. So kita tahu channel 2 ni dia nak hantar ke monitor 1. So kita send on fader. Maybe kita hantar this example ada 2 mic lah. Tapi ada satu monitor, kita tahu tu monitor dia. Mic dia is you you lah. Tapi you pun nak dengar apa yang dia cakap tu. Let's say diorang ada you tak nak hantar, you boleh hantar same level atau you boleh hantar dia Balik kurang hantar sikit. kurang sikit Tapi you tak nak buat the other way around lah, which is hantar suara sebelah tu lebih kuat. So that's why ada functionality you nak hantar mix berapa banyak. Maknanya kawal level dia dekat sini, bukan dekat out nanti. Out tu is master out. Berapa kuat monitor tu bunyi. So berapa banyak signal kita nak hantar, kita boleh balance. Let's say macam you kita nak control mic ni lah supaya berbeza dengan sebelah tu maksudnya. Berapa banyak you nak hantar. Let's say you imagine you penyanyi. Kita ada drummer, kita ada gitaris. You nak hantar berapa banyak bunyi drum tu, gitar tu, berapa kuat. Macam individual fader lah. Yes. So bila you send on fader, you tahu let's say send on fader ni, imagine channel 1, channel 2 is mic, channel 3 up until 12 is guitar, drums kan. So kita akan mix tau berapa banyak. Sekejap lagi vokalis tu cakap, penyanyi tu cakap, Suara tak kuat. suara tak kuat lah, suara aku tak dengar. Kau naik lagi. Individual channel dia lah. Oi, bass terlampau kuat lah, gila ke apa? Aku tak nak dengar langsung bass. Kau turun. Let's say ni bass lah. Here is where you mix. Send on fader ni you mix. Mix berapa banyak you nak hantar kat dia. So untuk monitor 1, kalau monitor let's say monitor tu, monitor 1 lah. Tadi kita buat monitor tu untuk monitor 1. Monitor 1 pula gitaris. Kita nak dengar penyanyi punya suara. Dia je. Dia atau drum, bass, you ada mix lain pula. So you level nak hantar mon ni berapa banyak you punya input. Is it clear? Alright. So you just have to be aware. Kadang tak bunyi ni you kena tahulah mode dia apa. Tengah mode apa input, output dengan send on fader. Alright. Yang Q adalah untuk signal punya check lah. Sebab dia akan keluar kat sini. masa kita tekan tadi tu, dia keluar Q dekat dalam. Sebab you select Q. Select. Yang ni, tadi dah hilang. Select. Q ni adalah untuk you punya monitor. Kalau pakai headset. Headphone. Alright. You let's say hello. Anthony, sorry, I'm in the training right now. Yeah, sorry. Alright. So Q ni adalah untuk you
punya headphone, you nak dengar ada signal ke tak kan. So you boleh queue every single channel. Same with output. And then queue you boleh mix. Alright. Tambah input ni Dengan bunyi apa saja pun boleh. you boleh select. Alright. Dia drum je terdengar. Ya. Gitar je. Okay. Mula-mula tadi kan mula-mula pilih input. Input ni dah kita dah assign, dah patch. Lepas tu untuk nak hantar ke sana, send off pedal. Ya. Send and pedal. Lepas tu You naik apa yang you nak naik berapa banyak volume dia boleh kat hantar. sana. Ya. You Ini nak hantar apa? ini kekuatan kat sana ke? Bukan. Ini kekuatan Input signal mikrofon. yang you nak hantar. Ini kekuatan mikrofon sekarang. Ini apa Ah. yang hantar kan? Ya. Ini kekuatan mikrofon sekarang. Lepas tu Ini apa nak tahu? dia ada satu lagi tadi kat out. Out. Tekan kat output Kena keluar master. Keluar dulu ni Vader. Tekan out. Micro master Ini lah. master dia. untuk benda tu. Master untuk Monitor. monitor. Jadi up pula kat sini kan. Betul. Untuk kekuatan kat situ. Tadi kekuatan source. Source individu lah. Oh, Mana sales dia- individu. Ini kekuatan master. Okey, faham. Alright. Output Alright, lah, yang nice. keluar ni lah. Okey, baik. Alright. Itu satu cara. Individu tu maksudnya yang ni lah. Individu equipment. Source lah, source. Suara, kekuatan suara. Lepas tu Ataupun barang tu dia kita kena faham kekuatan suara, kekuatan Monitor. peralatan. Itu kekuatan peralatan speaker. Dia suara kalau masuk tu gitar. Yalah, itulah source. equipment Punca audio. Okey. Source. So ini dia kira macam master out ni lah. But this one is there. Okey. Alright. So that's one way. Atau you nak send, right? Another way is here. Sekarang you boleh nampak kita dah hantar satu, dah send dekat sini, dia dah indicate. Alright. Tadi kita dah assign physically untuk channel you, let's say you select ada different send tau. Siap ada dia punya volume lagi kan ni kan. Yeah. Yang orange tu. Tak, ini kita channel 8 kita ada hantar dekat mix 1 juga. Oh, dia hantar. Ni send dia. Ini another view lah. Oh. So let's say tadi kita buat channel 2, dia ada akan ada indicate kat sini. Alright, kita hantar kat mana. So you boleh nampak lah dia sebenarnya mic ni kita dah hantar ke mana. So kita punya mix ada hantar kat Mon. Alright. Mon 1, Mon 2. So you can buang dia. Mon 2 tak ada dah. Untuk channel 2. So let's say you select channel 7. Oh, ada hantar ke Mon 2. So here at least you boleh nampak lah. So here you can scroll or by pages lah. Kalau kat sini you tekan, you boleh naik. Nak send, sama je. Now instead of tekan send on fader, you boleh quickly channel 2 hantar ke Mon 1. You dah tahu dia akan hantar lah. So dekat output side, you cuma terus naik je. Alright. Okay. Kita boleh break sekarang. Break. Dalam 12 suku okey. Sekolah habis apa? 12 setengah. Dah. Sekarang pun boleh lah nak habis lah yang tu. Start back after lunch. Kan? Now stop ke 12:15? Macam mana dah? Ikutlah ikut. Kalau you dah ada okey lah. Kalau Dah boleh dah ni. 12.15 dah ni. Jam kau cepat. Oh, jam kau cepat lah. Nanti 15 Okey dah habis dah ni. 3 minit lagi. 15 kan. 2-3 minit. Apa lagi nak ni? 2-3 minit. Penggulungan lah. ikut dia orang. Sambung balik. Sambung lagi. Okey, boleh rehat dah kan? Sambung lagi 2.5. 2.30 sambung.